Untuk tuan-puan yang tengok video saya ni, tuan-puan yang dah kerja bertahun-tahun tapi simpanan RM1,000 pun masih tak ada, boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Kalau kita tengok laporan daripada Bank Negara Malaysia menyatakan separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Kerja dah bertahun-tahun tapi simpanan RM1,000 pun masih tak ada. Sebab apa? Sebab fitrah kita kepada duit memang kita nak berbelanja, memang kita nak habiskan duit tersebut. Tapi fitrah kita kepada emas, kita suka nak menyimpan. Kita suka nak tambah dan tambahkan lagi simpanan kita. Sebab tu kalau kita tengok ramai yang dah kerja bertahun-tahun tapi tak boleh nak menyimpan. Tapi ada penyimpan emas saya yang dah simpan dalam bentuk emas, dah kumpul berkeping-keping simpanan emas. Ada 2 gram ni sahaja, tuan-puan dah ada simpanan RM1,000 lebih dalam bentuk simpanan dalam bentuk emas. Emas ni pun adalah duit juga. Kalau berlaku kecemasan dan sebagainya, kita boleh jual ataupun kita boleh pajak sahaja emas ni untuk kita dapatkan duit. Jadi untuk tuan-puan yang susah nak menyimpan, kerja dah bertahun-tahun tapi tak ada simpanan, cuba tuan-puan tukar kepada simpanan dalam bentuk emas. Nak tahu cara bermula, boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.